Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali lagi kita ke channel YouTube Sehijau Daun. Jangan lupa korang like, komen, share dan subscribe macam biasa ya. Dah lama tak buat video kan. Apua. Okay guys, hari ni saya nak buat penjelasan sikit. Penjelasan, pengakuan. Pengakuan Okay, sebab apa tak buat video dah lama? Sebabnya banyak benda lah. Yang pertama, sebab video kan perlukan perlukan rakaman apa semua. Handphone tidak tidak mengizinkan. Okay, alat untuk rakaman tidak mengizinkan sebab kamera barai lah, apalah macam-macam lah. Tak cantik lah, tak cantik. Jadi nak buat video pun tak ada mood, hilang selera. Jadi ada beberapa orang kawan yang suggest jalan je konten, tak ada masalah pun. Tapi yelah, kita ni mementingkan kualiti kan. Jadi kita tak mementingkan kuantiti. Yang keduanya, kerja hakiki. Kerja hakiki sebagai guru ni sekarang ni, zaman sekarang ni, kita seperti sedia maklum lah, banyak benda-benda yang berlaku kan dekat sekolah dan tak kira lagi kerja-kerja guru yang semakin bertambah lah kan. Okey, sibuk. Okey, yang ketiga, biasalah sifat manusia ni pun saya ada sikap, orang kata apa, sikap MALAS. Sikap malas kan. Biasalah tu. Kadang-kadang cuti ada masa, cuma kita nak rehat. Okey, sebab memandangkan kita dah sibuk dekat sekolah. Jadi saya pun nak rehat jugalah, macam tu. Okey, hari ni saya tengah buat reban ni. Tengah buat reban, penambahan reban. Okey ni penambahan reban. Siap ada gelas, ada air lagi. Air peneman. Ni isteri saya buat ni. Okey, ni buat penambahan reban. Reban ni sebab apa saya buat panjang macam ni? Sebab saya nak buat banyak bilik. Okey, banyak ruang, banyak bilik. Tapi sebab saya tak buat partition lagi tu kan, yang kat tengah ni partition apa semua saya tak buat lagi sebab saya tak plan lagi. Nak buat macam mana, nak buat besar dekat tengah tepi tu kecil ke ataupun yang paling tepi ni besar, patut yang lain kecil. Besar tu tujuan saya untuk letak ayam-ayam, anak-anak ayam ya, untuk pembesaran. Dan reban ni saya ingat nak buat lebih kukuh dan anti binatang perosak macam biawak ke monyet ke. Sini ada masalah monyet. Monyet dia berkampung dekat atas sana. Okey, kita dah letak dah banner harimau kan dekat situ kan. Banyak kita letak banner harimau tu. Banner harimau dekat tepi tu ada tu. Ni tepi dinding ni, ni ada banner harimau. Mula-mula 2 bulan pertama memang tak ada monyet. Seminggu pertama tu memang tak ada monyet. 2 bulan pertama memang tak ada monyet. Tapi last dia dah tahu dah kan. Jadi tak boleh nak buat apalah. Kita kena tukar cara lain lah. Caranya untuk menghalang daripada monyet masuk reban, kita buat reban yang kukuh, anti binatang perosak. Okey, untuk reban ni kita hold dululah videonya. Saya nak tunjuk sebab dah lama tak buat video kan. Saya nak tunjuk situasi yang berlaku dekat atas sana. Okey, perubahan-perubahannya lah. Okeynya saya dekat kawasan kolam. Okey, sekarang ni kita naik kawasan rumah lah. Okey, tengok ada perubahan kan daripada rumah saya ni. Tapi rumah saya ni, ni anak ayam. Ni nampak ular macam-macam saya letak lah. Okey, untuk menghalang monyet tapi tak jalan juga. Okey, ni anak ayam kampung. Ni dah besaran ni, sepatutnya nak kena pindahkan dekat reban pembesaran kan. Okey, tapi kita masih tak ada lagi. Nak buat cepat lah benda ni. Okey, ni asalnya ada 5 ekor. Tak tahu macam mana tiba-tiba ada seekor dalam tu. Masa tu kecil dah ayam ni. Dah ditarik keluar oleh pemangsa lah. Okey, jadi ni kawasan rumah saya ni. Okey, kita kalau dapat tengok ni. Sebelum ni tak ada pagar ni kan. Tapi kita dah buat pagar sebab ayam berak merata kat kawasan rumah. Jadi kita terpaksa buat pagar ni lah. Okey, kita masuk dulu jap. Okey, sekarang ni kita tengok ayam apa yang ada. Okey, kita ada seekor je ayam BPR kat sini. Ayam lain tu RIR ni Rottweiler Red lah. Ayam yang terkenal dekat Malaysia sekarang ni. Dah mendunia dekat Malaysia sekarang ni. Dah ramai dah orang yang bela. Saya rasa dah
Siapa-siapa yang mencari berkenaan dengan ayam dekat konten-konten YouTube, memang kenal lah ayam RIR. Okey, ini ayam penelur. Ayam penelur Lohman Brown. Asalnya ada 10 ekor ni, dah tinggal 5 ekor. Sebabnya mati. Disebabkan diganggu ni lah. Diganggu oleh monyet. Tu masalah sekarang ni. Ni reban baru. Saya rasa saya tak tunjuk lagi reban ni. Okey ni kita tengok dekat atas tu, saya letak zinc apa semua kan. Zinc lapis dengan zinc supaya monyet tak masuk. Sebenarnya benda ni nak kena baiki dulu sebab jaring atas ni terlalu lembut. Terlalu lembut, dia boleh apa? Dia boleh kopak jaring tu. Tu masalah. Okey, tu yang pertama lah. Ini reban baru. Yang terbaru lah daripada yang reban yang ada, ini yang terbaru. Okey, yang ni pula ni. Yang ni pula ayam banyak dalam ni, ayam BPR. Ayam BPR dengan ayam ni light saset seekor. Light saset seekor dengan ayam kampung 2 ekor. Okey, yang ni guys. Yang ni reban yang sebelum ni aku dah pernah tunjuk kalau tak silap. Cumanya ada improvise sikit. Improvise-nya dari segi sebelum ni aku tak letak jaring kan dekat bawah ni kan. Tapi tak boleh guys. Memang kena letak jaring sebabnya kalau tak letak jaring memang lawa. Cumanya biawak lah masuk. Ni air dah habis lah, nanti kita top up lah. Dan tempat bertenggek dia pun dah jatuh dah tu. Tu dah jatuh. Bertenggek ayam tak boleh nak tenggek. Okey ni guys, ni ayam kampung jerai. Ni ayam kampung jerai. Saya masih membela lah ayam kampung jerai sebab puas hati dengan dia punya outcome dia, hasil dia puas hati. Ayam daging dia sedap. Jadi kita masih menjual ayam kampung jerai dekat yang dekat Bruder tadi tu. Itulah ayam kampung jerai. Banyak ayam kampung jerai. Okey, yang ni biasanya tempat dia orang tenggek lah. Yang ni reban ni, bilik ni saya buka. Bilik ni saya buka untuk dia keluar masuk. Dia bertenggek, tak ada masalah. Pemangsa pun tak kacau sebab ayam pun dah besar. Okey, yang ni. Ni pun sama juga ayam kampung jerai. Okey, ni ayam kampung jerai. Seekor jantan, 4 ekor betina. Okey. Selalu bertelur. Tadi dah kutip telur dia. Selalu bertelur. Alhamdulillah lah. Banyak sebenarnya yang belakang tu saya dah buka, tapi monyet dia kepak jaring. Jadi saya terpaksa juga tutup. Terpaksa tutup dengan zinc. Okey. Inilah guys. Perubahan. Ini dah pokok ketum ayam yang saya 2-3 hari lepas saya trim yang kat atas tu. Trim sebab pokok ni dah tinggi. Ni belakang semua ketum ayam ni. Ni semua ketum ayam. Yang dulu korang tengok kan masih rendah kan pokoknya. Ni sekarang ni pokok ni dah tinggi dah. Dah tinggi dah jenuh dah ambil ketum ayam masukkan dalam reban apa semua dah jenuh. Okey. Ni yang terbaru. Situasi reban. Okey, ni saya tanam sikit pokok untuk buat makan. Ni pokok ni pucuk lemak ketam. Ni pucuk lemak ketam ni. Okey. Ni boleh makan, ni buat ulam. Ni buat ulam, lemak ketam ulam. Okey guys, macam mana keadaan sekarang? Macam ni lah. Buat masa sekarang ni kawasan sini saya masih dalam proses merangka dulu. Ni pucuk lemak ketam yang saya petik tadi. Proses merangka lagi sebenarnya. Merangka macam mana nak buat apa. Yang ni bila nak tinggal lama kan. Sebab kita reban ni kita guna. Reban ni saya guna. Reban ni pun saya guna. Jadi pengguna. Jadi bila kita tinggal lama cuti, tak ada sistem perpaipan untuk air minum ayam. Jadi secara manual sahaja kita bekalkan macam ni. Okey, tong besar macam ni. Ini dah lama ni. Semenjak semenjak dulu kan last buat video kan, benda ni ada saya letak dalam reban dan saya masih guna sampai sekarang. Okey, yang ni pun sama juga. Dia ada tung dalam tu. Air jadi tahan lama lah. Cumanya kalau boleh saya nak letak untuk akan datang, saya nak letak tung ni dekat luar dan dia boleh salurkan ke setiap bilik ni. Yang ni saya rasa tak kot. Yang ni boleh secara manual. Buat sini nak letak anak ayam je. Yang dekat bawah ni. Okey, ni reban bertingkat yang dulu saya buat. Dah jadi macam ni dah. Dia tak boleh tinggal lubang kat sini. Memang nak kena tutup. Atas pun sama juga kena tutup. Dia tak boleh kalau tak tikus. Ni najis dia. Ni najis dia. Ni.
Jis dia ni kita akan buang dekat situ. Biasanya saya akan buang dekat situ untuk buat apa? Kita buat apa? Tanah kompos. Tanah kompos. Tanah untuk buat cucuk tanam kan. Okey, ni. Ni cuba teka. Cuba korang teka ni reban yang mana. Ini adalah reban yang pertama saya. Pertama saya semenjak saya bela ayam. Dulu ni reban pertama saya ni. Saya letak kat sini. Sebelum ni saya letak anak ayam kan. Tapi dah banyak kerosakan. Jadi kalau boleh memang saya nak lupus lah dua ni. Satu dua ni saya nak lupus. Dan saya akan bangunkan. Okay, nampak dia keliling macam ni. Saya akan bangunkan di kawasan ni. Saya akan bangunkan mungkin dua reban. Satu reban. Ataupun tiga satu reban lagi. Macam tu. Ataupun dua reban. Satu reban. Reban ni biasanya saya buat reban dulu. Jadi senanglah untuk saya letak ayam tu kan. Nak letak ayam apa. Okey, biasanya ayam pembesaran lah. Ayam pembesaran ni susah saya nak tak tahu nak letak mana. Kalau nak lepas bebas macam ni takut binatang pemangsa. Jadi eloklah berreban. Okey, bila petang-petang macam ni barulah kita boleh lepas. Okey, di kawasan ni lah dia ayam ni memang takkan keluar melainkan ayam kampung macam ni. Ayam kampung macam yang kecil-kecil tu dia akan apa bertenggek dekat atas pokok. Tu pun dah ada dah tu. Tengok tu pun dah ada dah. Tu pun dah ada dah ayam ni. Dah bertenggek, dah ready bertenggek. Sebab sekarang ni maghrib awal kan. Sekarang ni barulah. Ni tak sampai pukul 7 lagi ni. Belum 6.45 baru. Tapi lah sekarang maghrib awal. Jadi dia orang dah ready dah untuk tidur kan. Untuk bertenggek atas. Okey. Saya rasa itu sajalah kot video untuk kali ni. Untuk pencerahan awal. Kenapa saya dah lama tak buat video. Inilah perubahan-perubahan sepanjang 2 tahun. Okey guys. Untuk video pertama ni. Macam ni lah saya akan buat. Macam ni dululah untuk yang pertama kali selepas 2 tahun ke hampir 2 tahun saya tak pastilah. Saya rasa hampir 2 tahun saya rasa seingat saya lah. Okey, tunggulah untuk video-video akan datang. Saya akan update lah setiap benda saya akan share. Kalau ada benda nak share saya share. Okay, kalau benda nak update saya update lah berkenaan dengan reban. Okey, kalau subscriber ada nak tanya apa-apa berkenaan video kali ni ataupun nak bagi cadangan, sila komen di ruangan komen kat bawah. Okey, akhir sekali saya mohon maaf daripada diri saya sebab dah lama tak buat video. Dan saya rasa ada yang menantikan, ada juga yang tak menantikan pun ada. Biasalah, bila kita dah tengok video, saya pernah tengok video YouTuber yang content creator, dia dah buat video dah lama dah tak buat video, kita jadi kita dah beralih ke content creator yang lain. Macam itulah lebih kurang. Ramailah macam tu. Okay, ada juga yang setia masih melihat video-video saya dan masih menjadikan video saya ni sebagai rujukan. Okey, terima kasih banyak-banyak. Okey, subscriber jangan lupa komen, like, share dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.